Pakatan Harapan ni janganlah masa kalah saja you nak jadi reform. Orang menangkan you untuk buat reform. Bukan selepas kalah baru nak buat reform. Aku nak buat sekarang, tabung haji baru nak buat. Semua sekarang nak buat. Masa nak kalah. Ini menunjukkan muka sebenar, wajah sebenar PH ini. Dalam kekalahan baru fikir pasal rakyat. Bukan masa menang bila ada kuasa nak bantu rakyat. Hari ini kita bersama-sama lagi dalam rancangan Melayu versus India, Nick versus Arul. Saudara, lama tak jumpa? Lama tak lawan? Lama tak lawan. Lama kita tak gaduh. Ya, betul. Jadi saudara, saya difahamkan rancangan kita dapat sambutan tinggi. Ramai orang suka tonton rancangan kita. Ramai orang suka lawan kita juga dekat komen. Dia suka orang lawan antara kaum ni. Itu sangat menarik dalam negara kita. So orang tanya bila Arul dengan Nick nak turun? Soalan tu. Jadi lama kita tertunda sebelum ni dengan bagi laluan pada kempen-kempen pilihan raya dan sebagainya. Dan sekarang kita akhirnya dapat bersama kembali. Banyak isu sebenarnya. Sepanjang kita tak berlawan ni, banyak isu orang tengah berlawan dekat luar sana. Okey, jom. Tapi yang menarik yang berlaku dalam masa terdekat ni adalah berlakunya dua kongres terbesar dalam dua parti yang besar. Satunya parti PKR dan satu lagi adalah parti DAP. DAP kongres luar biasa lah. Dan kita pun dah tahu result dia. Sekarang kita nak buat ulasan tentang kongres tersebut. Jadi kongres PKR yang berlangsung di Melaka ada beberapa announcement yang kita rasa sebagai menarik lah. Antaranya adalah ketika merasmikan kongres AMK dan wanita, Anwar, PMX telah memaklumkan bahawa AUKU dimansuhkan. Akhirnya setelah sekian lama menunggu, akhirnya dimaklumkan AUSU ni dimansuhkan. Jadi banyak persoalan timbullah, dimansuhkan sepenuhnya ke, dipinda bahagian tertentu ke, atau akan diganti satu akta lain yang sebenarnya menyamai saja pada nama AUKU tu. Saudara sendiri rasa macam mana? Tapi ni, aku ini ada banyak kaitan dengan Anwar Ibrahim tau. Kerana pada tahun 71, aku ini dimulakan. Dia dimulakan pun untuk kontrol student lah. Tapi gerakan mahasiswa Universiti Malaya, di mana Isyamuddin Rais, Anwar Ibrahim, Hasan Karim, Ibrahim Ali semua lah, masa itu adalah tahun 72. Selepas itu dia buat pindaan pada 75. Pindaan ini yang teruk. Mahasiswa tidak boleh melibatkan diri dalam aktiviti luar. Masa itu kan kita tahu mahasiswa dia involve dalam Tasik Utara, Baling, isu-isu rakyat biasalah mahasiswa involve. So memang aku diguna untuk curb itulah. Tapi yang anehnya, Anwar lantang menentang aku. Aku dipinda kerana dia, dijadikan lebih draconian kerana dia. Tapi dia mengambil masa yang kena kalah 3 pilihan raya. Baru dia boleh umumkan dan aku ini dimansuhkan. Dan memanglah Nick, saya ingat kita tahulah aku ini dimansuhkan kerana dia nak dapat balik undilah rakyat, dan dia memansuhkan pada masa yang lewat lah. Tapi ramai orang terlibat. Handphone pun marah. ramai orang terlibat dalam perjuangan aku ini. Tahu tak Nick, dalam PSF siapa? Kita ada Sokwa. Sokwa, Chunkai. Chunkai ini dulu pakai badge ISA, dia ambil tindakan oleh universiti. Hanya pakai badge. Sokwa pula dia menyokong satu individu. Kau rasa dari parti mana? Tak tahu. Masa itulah, masa sebelum PSM, Sokong menyokong Tian Chua. So dia telah diambil tindakan kerana menunjukkan sokongan. Kerana dalam aku you tak boleh menunjukkan sokongan. Dan Sokong telah ambil satu kes mahkamah. Dan akhirnya dia menanglah kes mahkamah itu apabila dia cuba dikaitkanlah kerana salah guna, diambil tindakan terhadap dia. So memanglah daripada Sokwa, Chunkai, Bawani pun banyak terlibat dalam isu menentang aku ini. So kita mengucapkan tanyalah kepada semua, termasuk Adam Adli dan semualah. Tapi Adam Adli sekarang dalam kerajaan. Syukri sekarang dah jadi presiden bersama. Ramai kawan-kawan kita, semua mahasiswa daripada dulu berjuang menentang aku. Seperti Anwar cakap, satu pengumuman saja dalam perhimpunan agung dia boleh mansuhkan. Begitu senang bila dia ada kuasa.
Tapi dia pun ambil masa yang lama lah. Ya. Sebenarnya bila dia kata satu pengumuman boleh selesaikan masalah macam ni, yang kita rasa benda ni boleh buat lebih awal lagi, dia tak perlu tunggu setelah nak habis tempoh dia sebagai Perdana Menteri. Dan sebenarnya kita pula tertanya-tanya, mungkin ada banyak lagi atas lain, benda-benda lain, reform yang sepatutnya dibuat, yang sebenarnya dia boleh buat, sengaja tak nak buat. Seakan-akan dia bagi mesej macam tu, seakan-akan dia nak buat reform atau tak buat reform terserah kepada dia, terserah kepada wahyu yang datang kepada dia. Jadi satu benda yang agak mendukacitakan jugalah dari satu sudut, walaupun kita mengalu-alukan pemansauan aku ni, dan kita harap kalau ada undang-undang yang lain dibuat untuk menggantikan dia, undang-undang tu mestilah tidak bersifat regresif, dan yang utama sekali apa-apa undang-undang kena melibatkan perbincangan stakeholder. Maksudnya gerakan-gerakan mahasiswa kena terlibat sekali dalam membincangkan tentang akta yang baru nak untuk menggantikan AUKUS. You rasa semua yang Anwar buat ni setakat ini, adakah dia boleh U-turn nasib Anwar di masa depan? Kerana just sebelum di pilihan raya Negeri Sembilan, dia dedakan RCI. Itu pun lambat 2 tahun. Dia dedakan RCI, sekarang dia buat aku. Dan lepas itu pula, dia jemput balik hotel-hotel lama. Kita tahulah ni, hotel-hotel lama itu siapa? Siapa yang meninggalkan PKR yang dia nak jumpa balik? Ramai yang meninggalkan PKR ni. Tapi kita tahulah setakat ni Tian Chua dengan Xavier yang patah balik, yang maksudnya bersedia untuk sambut kembali seruan Anwar tadi. Dan juga ada rumours kata adakah dia maksudkan dipanggil balik hotel-hotel lama untuk kembali ni, maksud dia pada Azmin. Weh, nama besar tu. Nama besar. Orang kanan dia sekian lama, orang nombor 2 dia sekian lama. Tapi dari segi percaturan ada kemungkinan tau. Kerana Azmin ini sudah pun disingkirkan dari lebih kurang tak ada dalam Perikatan Nasional. Bersatu pun teruk persembahannya di Negeri Sembilan. Kalau deposit semua kerusi mereka tanding. Begitu juga kita nampak di Johor. So nampaknya Bersatu ada ura-ura Bersatu nak bersama Pakatan Harapan. So Azmin Pakatan Harapan, Ketua Pakatan Harapan Anwar Ibrahim boleh juga. Mereka pernah bekerjasama satu masa lama dulu kan, sama macam Anwar buat dengan Zaid Hamidi. Kawan lama akhirnya bersatu kembali. Tapi daripada yang saya dengar lah, kawan-kawan cerita kata Anwar dia boleh terima orang yang melawan dia, tapi dia tak boleh terima orang yang khianat pada dia. So Rafizi Nik Nazmi yang ni mungkin dikira kategori khianat juga, tapi ramai sangat kalau ikut list tu, ramai sangat yang boleh dikira sebagai khianat. Izzal Muhammad Noor, Lokman Adam, Chandra Muzaffar. Ramai sangat. List tu terlalu panjang. Pak Khalid Jaafar ni semua antara. Tapi saya tengok Anwar sekarang dalam mood minta maaf lah. Masuk di Negeri Sembilan dia minta maaf pada orang India. Sini dia minta maaf pada hotel-hotel lama. So mungkin Anwar sudah daripada berlawan ni, dia sudah jadi minta maaf. Tapi adakah minta maaf tu terlalu lewat pada waktunya? Saya rasa dia akan buat apa saja yang boleh dibuat lah untuk kekal. Satunya berharap untuk dapat habiskan term dengan baik. Keduanya dapat sambung, dapat term yang kedua lah. Saya rasa Anwar akan cuba apa saja yang dia buat, U-turn lah, pusing lah macam mana sekalipun, lawan arah jalan raya sekalipun, dia akan buat untuk dapatkan tu. Soalnya dapat atau tak dapat tu adalah satu benda yang benda kita akan sama-sama perhatikan lah. Tapi Arul, macam saya sebut tadi, selain daripada Kongres PKR juga ada Kongres luar biasa dalam DAP. Jadi DAP sepatutnya kita dengar gemar-gemar, maksudnya berjumpa kali ini tujuannya untuk memutuskan sama ada mereka mahu bersama dalam kabinet, dalam kerajaan atau tidak. Ya Nik, tapi sebelum pergi kepada Kongres DAP tu banyak kita nak cerita ni. I nak tanya, you rasa kat Nik, Tian Chua dengan Xavier sudah balik? Sudah balik kepada PKR lah, sudah confirm mereka pun hadir. You rasa mereka akan mendapat sokongan balik tak? Susah juga nak cakap, sebab dari satu sudut mereka berdua orang yang lama berjasa dalam PKR. Tapi dari satu sudut yang lain, kita pun tahu dalam PKR, terutama bila jadi parti yang berkuasa, perebutan dalaman tu begitu dahsyat, begitu kuat. Jadi saya tak tahu adakah nasib mereka akan diallocate untuk satu position tertentu, ataupun mereka hanya masuk sekadar untuk satu frame nampak cantik begitu, tapi akhirnya akan
sama diketepikan jugalah. Okey. Bagi saya nampak Anwar tak ada orang lah. Dia tak ada kepimpinan tau. Selepas keluarnya Nick Nazmi dengan Rafizi dan Wong Chen, geng-geng lah yang keluar. Wong Chen lagi satu nanti kita bincang. Yang geng-geng yang keluar ini. Nampak sangat PKR ni yang lagi satu Nurul Izzah. Nurul Izzah itu yang orang ada saya baca, saya dengar satu di TikTok lah. Orang tanya soalan ini. Anwar panggil semua orang balik. Anak dia sendiri keluar parti. Tak logik kan? Biar anak dia kata dia ambil cuti lah. Dia tak keluar parti lah. Dia kata apa? Itu Fahmi Fazil cakap dia ambil cuti lah. Okay. Kenyataan selamatnya adalah dia ambil cuti. Tapi itulah kita nampak di saat Anwar sangat memerlukan tim, sangat memerlukan satu core barisan, orang kata hulu balang walak dia. Dalam keadaan dia tengah tarik sebelangan orang tertentu, ada juga yang pergi meninggalkan dia dalam masa sama. Jadi nampak tak kerapuhan dekat situ lah. Tapi ada dua perkara yang Nurul Izzah cakap dalam perhimpunan lah. Satu, dia cakap tidak boleh ada dua nakota untuk kapal. Apa maksud dia? Adakah dia cakap Anwar ada you atau saya? Adakah itu yang dimaksudkan? Atau adakah Izzah mengatakan bahawa Rafizi dengan Anwar tak boleh dua nakota? Bagi saya, apa masalah dia? Kita dalam parti sosialis, kita nak ramai jadi nakota ke apa? Lebih kepala lebih baik daripada satu kepala. Mengapakah parti ini top down? Dia hanya ingat perlu ada satu kepala, satu puncak kuasa, yang lain semua kena aku. Itu sebabnya begitu banyak pertempuran berlaku dalam parti. Betul. Ini Izzah cakap. Lagi satu, Izzah suruh orang tengok cermin. Dia mintalah ahli-ahli dia tengok cermin lah. Banyak masalah sangat kalau tengok cermin. Tapi kemunculan Izzah untuk rasmikan dua Kongres MK dan wanita pun mengejutkan juga, sebab kita semua dah tahu dia bukan lagi Timbalan Presiden. Dia bagi tahu dia dah bercuti, bahkan dia bagi tahu Saifuddin menggantikan jadi acting Timbalan Presiden. Tiba-tiba dia juga yang berucap untuk rasmikan, dan dia tembak dengan tembakan yang begitu dahsyat dalam perasmian tersebut, dalam ucapannya. Sangat itu deal mereka lah. Bila Izzah cakap dia nak letak jawatan ke apa, dia cakap okey, tolonglah datang kepada perhimpunan itu, beritahu, kesian lah saya tengok. Okey. Jadi so ni kita berbincang yang Nurul Izzah sudah keluar. Seorang lagi yang baru-baru ini keluar adalah Wong Chen. Apa pandangan Nick tentang Wong Chen? Saya rasa kalau siapa-siapa di tempat Wong Chen pun saya rasa dia akan keluar jugalah. Jadi memang dia nampak sebagai orang yang disebut sebagai Kem Rafizi, kemudian dia datang waktu bersama punya program dan sebagainya, tapi tanpa apa-apa satu justifikasi jelas. Peruntukan dia dibekukan, tak diberi pada dia. Kemudian Roziah pun berdepan dengan nasib yang sama. Jadi ke mana lagi mereka nak pergi kalau parti yang mereka perjuangkan, mereka pertahankan, mereka korban segala-galanya akhirnya menikam mereka sendiri, menyekat mereka sendiri. Mana lagi laluan nak pergi, melainkan terpaksa tinggalkan PKR. Tapi saya kesian lah pada mereka. So PKR tikam mereka ke dia tikam PKR? Sama-sama tikam. Sama-sama tikam. Tapi pasal kan, ya betul. Pasal Wong Chen ini dia adalah ketua satu GLC. Dalam kenyataan akhbar dia yang terakhir, dia cakap dia paling marah apabila posisi GLC itu ditarik dan Anwar tak call dia dan beritahu dia sendiri. Dia rasa macam hina lah. Firstly, posisi GLC mengapa seorang MP perlu pegang? Ini juga membuktikan dalam PKR itu adalah political appointee lah. You dipilih kerana you sokong saya jadikan you GLC punya ketua. Bila you tak sokong saya keluarkan lah. Ini dengan jelas menunjukkan bahawa itu adalah gula-gula. GLC itu adalah alat yang digunakan oleh pemerintah, termasuk Anwar Ibrahim, kepada ahli-ahli dia. Bila saja dia keluar, so mungkin yang ramai pun ada di sana kerana mereka ada posisi-posisi ni lah. Betul. Dan nak tambah juga pada apa yang Arul cakap tadi,
Selain daripada GSC termasuklah juga dengan peruntukan itu sendiri. Jadi dulu Anwar dan waktu zaman Anwar, DAP, PKR, Amanah dan PAS dululah waktu bersama-sama zaman mereka jadi pembangkang, yang mereka tekankan semua adalah peruntukan yang adil pada semua wakil rakyat. Peruntukan yang sama rata pada semua wakil rakyat. Tiba-tiba bila jadi macam ni, belum keluar lagi parti. Waktu kejadian tu Wong Chen belum keluar daripada parti, Roziah masih dalam parti, tapi hanya kerana dilihat tidak satu camp, tidak satu nakoda yang sama tadi tu, menyebabkan peruntukan pada mereka disekat. Dan Anwar jawab dengan, bagi saya jawapan Anwar sangat arrogant lah. Anwar tadi kalau Arul kata Anwar macam defensif, macam minta maaf dan sebagainya, kali ni Anwar keluarkan kenyataan arrogant. Dia kata, siapa kata penuntukan mesti bagi kepada ahli parlimen. Jadi dia lantik penyelaras untuk parlimen tersebut, atau dua mana-mana yang dia tak suka, lantik orang lain yang tidak dipilih oleh rakyat, peruntukan disalurkan kepada dia. Jadi ini benda yang Anwar sendiri tentang satu masa dulu. Ini benda yang rakan-rakan pembangkang yang sekarang dah jadi kerajaan tentang satu masa dulu. Hari ini mereka buat benda yang sama. Sekat peruntukan pada mereka yang tak sokong mereka, yang tak bersama sehaluan dengan mereka, peruntukan diberikan kepada penyelaras DUN atau parlimen untuk dilaksanakan. Itulah Anwar ni, bukan saja Anwar, Pakatan Harapan ni, itu dia punya manifesto. Dia kena bagi peruntukan kepada semua ahli MP. Kerana MP bukan dipilih oleh parti. MP dipilih oleh rakyat. Duit itu bukan duit dia. Betul. Ini PJ, YB Lee Chen Chong, dia baru-baru ini, dia cakap kalau dia esok keluar daripada parti atau dia dikeluarkan daripada parti, kerana kesalahan parti dia, tak bagi dia peruntukan. So, dia cakap posisi mereka daripada dulu adalah dia patut dibagi peruntukan lah. So, selama ini pembangkang pun tak ada peruntukan. Betul. Pembangkang pun tak ada peruntukan. Syed Saddiq tak tahulah, dia bincang sedikit-sedikit something dia bincang, akhirnya dia dapat peruntukan lah. Tapi Syed Saddiq pun kena lari jauh lah untuk memperjuangkan nasib dia. Tapi ini saya ingat satu perkara yang agak teruk lah. Okey, di mana beberapa, so kita tunggulah sama ada YB Lee Chen Chong, YB Kesawan kita, YB Roziah, adakah mereka pun akan keluar, mereka pun akan sampai ke hujung. Kita kena tengok. Jadi saudara, untuk kawan-kawan kita yang sedang menonton kan, untuk lebih faham tentang perkara ni, tentang peruntukan ni sendiri, sebenarnya penting. Of course lah peruntukan penting, tapi contoh macam tadi dia kata lah, peruntukan tu tak dibagi melalui ahli parlimen lagi, dibagi melalui penyelaras. Soalannya seberapa besar peruntukan tu, dan saudara sendiri pernah terlibat dengan majlis dan sebagainya, tengok apa kuasa sebenarnya pada peruntukan. Ya betul lah, tetapi itulah sekarang ini, dulu Dr. J. Kumar masa dia jadi ahli parlimen Sungai Sipur, dia ada bawa kes ke mahkamah. Saya ingat dia ahli MP pertama membawa kes lah. Dia cakap mengapa peruntukan itu tidak diberikan kepada dia. Dan dia diberikan kepada pihak lain lah, macam sekarang apa yang Anwar buat lah. Dia bagi kepada pihak lain, dan bila Dr. Kumar cek duit-duit pergi kepada mana, memang pihak-pihak itu tak terima duit itu. So dia ambil kes di mahkamah lah. Tetapi Dr. Kumar gagal. Tapi semangat Dr. Kumar membawa ke mahkamah itu adalah sesuatu yang besar lah. Kerana dia orang dapat peruntukan dari 300,000 hingga RM500,000, Dan ada kalanya ada juga satu masa di mana juga ada ditingkatkan ke 1 juta. So duit itu adalah duit rakyat, okey? Dan duit itu memang harus diguna untuk kawasan-kawasan itu. So sekarang apa yang tindakan yang dibuat oleh Anwar dan apa yang diperjuangkan oleh Dr. Kumar, samalah. So saya ingat apa yang Dr. Kumar mengatakan dulu adalah jelaslah. Peruntukan itu harus dibagi kepada setiap ahli MP untuk dibelanjakan untuk kawasan dia. And duit itu bukannya dia masuk dalam poket MP bagi tau. MP selaraskan dia. Duit itu ada di sana, MP akan cakap ini pergi untuk sekolah agama. Ini pergi untuk klinik kesihatan. Ini pergi untuk bomba. Ini pergi untuk baiki. Ini MP buat projek itu tak boleh bukan masuk poket dia. Tetapi itu pun mereka melarang. So amat duka cita lah. Seakan-akan Anwar bagi mesej, kalau ada pilihan raya kecil atau negeri akan berlaku selepas ni, Anwar bagi mesej,
Kalau kamu tak undi calon yang saya suka, kamu tak undi parti yang bersama dengan saya, nanti kalau calon you menang, calon you akan menang dalam keadaan kosong, tak ada duit, tak ada peruntukan. Tapi ni, you tahu tak, ada sesuatu yang ajaib berlaku. Apa tu? Satu perkara yang luar biasa. Tiba-tiba lepas kekalahan di Johor dan Negeri Sembilan, dan lepas kongres, nanti kita bincang pasal kongres itu, tiba-tiba DAP berkata mereka menuntut peruntukan dibagi pada pembangkang. Dia cakap yang halang itu adalah BN. Dan tiba-tiba Anwar pun bercakap mereka akan bagi pada pembangkang. Adalah ura-ura, you know. So macam mana sebelum ini semua salah BN. Tiba-tiba pasal dah kalah 2 kali, boleh juga diberi, you know? So kita menuntutlah Pakatan Harapan ni janganlah masa kalah saja you nak jadi reform. Orang menangkan you untuk buat reform. Bukan selepas kalah baru nak buat reform. Aku nak buat sekarang, tabung haji baru nak buat. Semua sekarang nak buat. Masa nak kalah. Ini menunjukkan muka sebenar. Wajah sebenar PH ini. Dalam kekalahan baru fikir pasal rakyat. Bukan masa menang bila ada kuasa nak bantu rakyat. Bila menang, bila kita tanya kenapa tak buat, dia kata bagilah tempoh, saya baru 3 tahun. You dah bagi tempoh sebelum ni lagi lama. Berapa tahun Anwar jadi dalam Barisan Nasional? Nak kira itu susah. Jadi saudara sentuh tentang DAP tadi, kita masuk tentang DAP. Okay. Ramai orang sebenarnya tertunggu-tunggu dengan Kongres DAP ni sebab beranggapan ada satu keputusan yang bold, satu keputusan yang tegas akan dibuat. Jadi cara set up pada nak menuju pada Kongres DAP ni pun sangat panas lah sebenarnya. Sebab seakan-akan macam kita nampak DAP memang akan keluar daripada kabinet tapi kekal sebagai menyokong dalam blok parlimen, kekal sebagai menyokong, semua akan keluar daripada kabinet sebagai satu protes ketidakpuasan hati. Tapi apa yang berlaku pada hari tersebut tak ada apa-apa perbezaan pun, just masih kekal dalam kerajaan, bantu untuk pastikan kerajaan stabil, and then letak 4 agenda reform yang mereka nak ditunaikan sebelum pilihan raya akan datang. Saudara punya komen macam mana? Kelakar lah. DAP lah, kita semua dia buat movie macam satu letupan besar akan, satu gempa bumi akan berlaku tau. Tiba-tiba percikan api pun tak ada. Percikan api pun tak ada. Saya ingat itu dari segi timing lah. Bila DAP kalah di Johor 7-0, DAP punya ahli-ahli marah. So bila nak marah parti, dia kena salahkan satu orang. Dia nak salahkan siapa? Dia salahkan BN lah. Dia cakap pasal kita ada dalam kerajaan Madani bersama BN, so kita nak keluar. So itu dia punya posisi yang kuat lah. Saya ingat masa itu tetaplah posisi dia. Tapi selepas Johor, BN dah keluar dulu. Bila BN dah keluar dulu, lepas itu Negeri Sembilan pun dah keluar dulu. DAP nak buat apa? Dia nak tuduh BN tak boleh pasal DAP dah keluar, BN dah keluar dah, you know. So saya ingat itu kelakar lah. Dan Anthony Lee pun berbuat satu kenyataan yang penting sebelum kongres ini. Dia cakap kita tak boleh menang bersorangan, kita perlu ada gabungan. Yang kesian untuk PH adalah gabungan yang paling kuat adalah DAP. Amanah kalah semua kursi di Negeri Sembilan. PKR pun teruk persembahan dia. Even Menteri Besar sendiri. Menteri Besar kalah. So semua teruk. Yang hanya DAP saja sedikit yang menang. So DAP pun paling banyak dalam negara kita, paling banyak dia boleh dapat 40 kursi lah. Macam mana nak menjadi pemerintah? No? So saya tengok bila dekat-dekat dengan dengan kongres itu, nampaknya DAP sudah pun menyediakan ahli dia untuk bersama kerajaan Madani. Dan itulah yang mereka buat. Tetapi yang Nick tahu tak, jumlah orang yang patut keluar mengundi ya, perwakilan dia sepatutnya 4,000 orang. Tapi yang keluar mengundi yang datang hari itu 2,000 saja. Separuh saja, 53% saja turun. 47% tak turun. 53% majoritinya kekal dalam kerajaan lah. Tetapi lepas cakap kekal dalam kerajaan,
Semua orang pun kutuk apalah you know. Sekarang dia cakap dia nak buat syarat lah. Syarat dia pun bukannya syarat yang susah. Satu, Akta Perhimpunan Aman. Nak pindah pun, apa nak pindah lagi? Ada sikit saja nak pindah. Itu Akta Perhimpunan Aman. Perdana Menteri punya tempoh 2 term, itu pun sudah masuk di Parlimen. Pemisahan kuasa, itu pun sudah cabinet paper semua ongoing lah, memang tengah berjalan. Cabinet paper pun sudah buat. Okey, dan satu lagi adalah tentang Akta Perhimpunan Aman, SOSMA. SOSMA pun mereka sudah pun Saifuddin Nasihatun cakap nak buat pindahan. So empat ini mereka nak buat pindahan. So apa lagi? Ini yang simple punya itu. Macam Arun cakap lah, kita ingatkan ada satu dentuman besar, gayanya macam satu letupan besar Kongres DAP ni, tapi akhirnya macam tak ada apa-apa yang so DAP pun takutlah, dia bagi 4 perkara yang mesti boleh dapat. Kalau dia berani, cakaplah benda-benda yang reform yang lebih besar. Betul. Reform tentang allocation pun tak ada kan? Dalam 4 yang Gobin cakap ini. Kalau kita tengok waktu Kongres AMK, ada perwakilan AMK cadangkan suarakan pada Anwar untuk tukar balik, bagi subsidi pada 300 liter, naikkan balik pada 300 liter macam yang sebelum ni. Maksudnya seakan-akan AMK lagi berani daripada DAP sendiri. Walaupun tapi buatlah reform apa yang rakyat dapat rasa. Apa yang rakyat bawahan dapat rasa. Orang nak tengok benda-benda macam contoh, kalau kita kena reform, pastikan fasiliti hospital awam kita ditambah baik ke, pendidikan awam kita, ada reform-reform yang macam tu yang rakyat semua dapat merasa. Saya rasa itu reform yang bagus lah. Tapi akhirnya Kongres DAP yang ditunggu-tunggu, dinanti-nantikan ni akhirnya jadi begitu hamba. Jadi macam tak ada satu erti. You tahu apa Khairi cakap tak? Khairi cakap, ini sebelum Kongres itulah dia punya podcast dia cakap. Dia cakap DAP sudah lama memerintah. So dia ada banyak menteri, timbalan menteri, SU politik, GLC, ahli majlis, semualah, dekat ribuan orang lah. Macam mana nak keluar dari kerajaan? Mesti ahli-ahli dia pun tak setuju. Kerana mereka sudah merasai berkuasa itu, merasai pangkat-pangkat itu, so mereka selesa lah. Itu pandangan KJ lah. Dia cakap dia rasa mereka takkan keluar. Ini satu daripada sebab yang KJ cakap. Ya, boleh jadi, maksudnya itu bukan satu sebab yang besar sebenarnya. Dah pegang jawatan, dah selesa dalam jawatan, dah ada allowance tetap tiap bulan. Setiap kali cek nombor bank account sentiasa bertambah saja kan. Jadi takkanlah sanggup tiba-tiba nak putuskan semua tu dalam masa pilihan raya boleh berlaku dalam setahun lebih lagi untuk pilihan raya umum. Ya. Tapi kita merakamkan rasa sedih lah dengan apa yang berlaku. Kita rasa patut boleh lebih lagi daripada tu. DAP sepatutnya boleh buat lebih daripada tu lah. Yang lebih melucukan, selepas kalah 2 kali, okey, PRN Melaka yang akan datang ini, PRN Melaka ini daripada 28 kerusi, BN pegang 21 kerusi. Okey, BN cakap yang kerusi lain, tapi BN cakap dia nak tanding 24 kerusi. Lagi baki lah. Bukan, dia cakap 22 kerusi, lagi 6 kerusi boleh bincang lah. So Perikatan Nasional cakap okey lah, dia mungkin nak join. Tetapi Pakatan Harapan cakap mereka pun nak bekerjasama dengan Barisan Nasional untuk pilihan raya ini, Sekarang dua-dua Perikatan Nasional dengan Pakatan Harapan, mereka bersaing untuk menjadi kawan Barisan Nasional. Tak malu ke? 2 kali dah kalah. Kita ingat lepas ini PH akan buat reform dan akan lawan kan? Tetapi tak lawan, dan BN pula kata akan buat keputusan pada 28 Ogos nanti. Dia nak pilih siapa untuk join dia. Dia dah selesa. Dia nak cakap siapa untuk join dia. So, dalam isu ini ni, ada mengatakan bahawa BN ni, dia open up pintu kepada Pakatan Harapan kerana orang cakap kes tabung haji. Kerana dalam kes tabung haji, ahli-ahli UMNO semua selama ni mereka tidak ditangkap lah kerana mereka bersama PH.
Sekarang ini mula ada tangkapan selepas RCI ni. So mungkin kalau BN ni tahulah opportunity sangat. Zaid Hamidi tak perlulah kita cakap. So mungkin strategi dia benarkan PH bersama dia. Jadi semua kes-kes mahkamah tangguh lagi lah. So yang ruginya rakyat. Mungkin banyak RCI lagi yang dibenamkan selepas ni. Banyak RCI dibenamkan, banyak harta draconian didiamkan juga. Sehingga rasa-rasa macam mana cakap lah, macam bila sampai masa tergugat baru ledahkan RCI. Bila rasa macam nak kalah baru buat hapuskan akta tertentu dan sebagainya. Nick, pasal Nick saya tengok paling banyak buat TikTok masa pilihan raya ni. Adakah Nick akan membelanjakan 2 minggu di Melaka nanti? Oh yo. Dengan calon PSM. Saya akan bersedia, tapi yang penting PSM jangan nak kerjasama dengan BN lah. Tapi apa pun kita rasakan pilihan raya adalah ruang untuk demokrasi, pesta demokrasi. Kita akan menjayakan pesta demokrasi sekalipun kalau bukan kita yang bertanding, mungkin kawan-kawan kita pada parti lain muda, PRM, Masri mungkin akan tanding, kita akan sama-sama membantulah untuk merayakan pesta demokrasi ini. Tapi ada satu parti sudah mulakan pesta itu. Tahu parti mana? Parti Bersama. Parti Bersama sudah umumkan 15 tempat mereka bertanding. Mengapa 15? Kerana 14 adalah separuh. Kalau Bersama boleh menang 15 kerusi, dia boleh bentuk kerajaan. Itulah sebab mereka menamakan 15 calon, termasuk adik Akmal Saleh. Okay. Adik dia sendiri. Adik ya. Adik Akmal Saleh. Yalah, semasa adik dia. Dan so apa rasa Nick peluang Bersama? Adakah Bersama buat impact di Johor, tak buat impact, lepas tu di Negeri Sembilan tarik diri? Adakah ini akan buat impact di Melaka nanti? Susah juga nak cakap sebelum ni kita dengar penganalisa berkata kekuatan Bersama adalah pada Rafizi dan Nik Nazmi, dan Rafizi dan Nik Nazmi lebih core kekuatannya lebih pada Lembah Kelang kan. Jadi ini satu benda yang sama-sama kita nak tengok juga di Melaka. Tapi saya rasa mungkin prestasi mereka boleh jadi lagi baik, saya rasa, berbanding di Johor. Saya rasa prestasi Bersama di Melaka mungkin lebih baik daripada Johor. Salah satu sebabnya kebencian, kemuakan rakyat pada parti-parti sedia ada tu memang semakin lama makin meninggi. Tapi macam saudara sebut tadi lah, bila dia tanding 15 tu sebenarnya dia jadi satu promise pada yang lain bahawa dia boleh untuk bentuk kerajaan sendiri. Jadi kita teringin juga lah nak tengok siapa poster boy untuk Chief Minister Melaka daripada Bersama. Mungkin adik Saleh pun. Akmal Saleh pun. Tapi bagi saya lah, Bersama ini dia sekali lagi mengatakan dia tidak akan buat gabungan dengan mana-mana parti. Dia sendiri, dia rasa dia nak pergi solo, satu. Yang kedua, ada mood mereka cakap kali ini mereka tidak akan hilang deposit. Mereka tidak akan hilang deposit. Dan mereka cakap mereka buat sejarah kerana mereka umumkan calon jauh lebih awal sebelum dibubarkan. Kerana dia cakap dulu masa dia dalam PKR dan sebagainya susah nak umumkan calon awal kerana kena bincang dengan partner-partner yang lain. You nak kerusi mana, kadang-kadang sampai saat akhir baru boleh umumkan calon. Sekarang semua di tangan mereka, mereka boleh umumkan calon awal lah. Dan dia juga mengatakan bila dia umumkan calon awal itu juga terbuka kepada orang nak kritik dan parti itu untuk buat ceramah-ceramah awal. Sekarang banyak ceramah Bersama buat ni tiap hari. Tiap hari ada. Jadi satu benda yang menarik lah untuk kita sama-sama saksikan di Melaka nanti, adakah gelombang biru akan berterusan. Nampak gayanya menampak ramai cakap gelombang biru akan berterusan lagi di Melaka. Tapi apa pun kita nak tengok bagaimana PH menangani benda ni lah, mengatasi gelombangnya sendiri. Ada ura-ura ke PSM join Pakatan Harapan, you ada dengar? Oh yo, ada. Belum saya cakap gelombang biru, saya nak cakap gelombang merah. Ada ura-ura tu, saya tak dengar pula.
ini bukan ura-ura yang kita cakap lah. Ini Profesor Tajuddin tu. Prof ini dia suka PSM bersama muda semua join PH. Okey. Dia mengatakan bahawa dia buat satu kenyataan lah, semua parti-parti kecil ni kena selamatkan PH. Kena bersamalah untuk bawa agenda melawan parti-parti yang ada lah. So bagi dia PH now fight tak boleh. Kena bersama dengan parti lain lah. So tiba-tiba dia cakap benda itu dan media pun mulalah tanya kita. Dan kita pun buat kenyataan bahawa sebenarnya dalam PSM ke dalam muda ni kita ada banyak pengalaman yang tak baik dengan PH. Tetapi walau apapun isu sama ada dalam pilihan raya itu adalah perkara yang kita kena bincang lah. Mana boleh terus cakap macam itu kan. Betul. So saya nak tengok PH sekarang ini sangat desperate. Dia panggil otai lama. Okey, dia panggil otai lama, dia panggil dia buat reformasi semua. Mungkin dia akan jemput PSM dengan mudah. So ada harapan lah saya pegang Chelsea. Aduh, tadi baru kutuk orang. Suka nak jadi ahli Chelsea. Apa pun saya rasa berat lah. Bukan masa sekarang kita tak tahu apa akan jadi akan datang kan. Tapi kalau itu dilakukan oleh PH, panggil parti-parti kecil untuk bersama ni, saya rasa ada mungkin kalau kita dipanggil pun ada beberapa tuntutan reformasi kita suruh mereka lakukan dulu lah. Saya rasa tak senang-senang macam tu sebab waktu kamu ni pepatah Melayu katalah apa nama tak ada rotan akar pun berguna. Bila dah orang nak jatuh daripada tebing dah nak lemas, dia cuba capai apa saja yang dia boleh capai untuk selamatkan diri lah. Jadi saya rasa terlalu lambat dan saya rasa terlalu sangat tidak genuine lah, sangat tidak ikhlas demi kepentingan rakyat. Ini lebih nak selamatkan nasib masing-masing parti masing-masing saja. So ni mengambil perbincangan kita dari tadi tu, PRU akan datang. You rasa PMX itu X itu akan jadi 11 ke akan habis? Kalau tengok gaya sekarang, kalau gelombang biru ni berterusan, saya rasa akan berakhirlah, dapatlah Anwar jadi PM untuk tempoh sepenggal akhirnya. Tapi sepenggal sajalah. Jadi bawa usul untuk limitkan 2 penggal pun mungkin tak efektif lah. Kalau tengok gaya sekarang ni lah, kalau tengok apa yang berlaku pada sekarang ni. Saya pun nak tanya Arul jugalah, menuju pada pilihan raya akan datang, tengok bersama dah umum calon dan sebagainya. Jadi mungkin PSM pun nak umum juga calon ke? Untuk pilihan raya umum PSM, kita pergi ke kongres kita dulu. Okay. One step at a time. Okay, kita pergi ke kongres kita dulu, kita bincang dapat mandat daripada ahli-ahli. Dan kita juga kena memantapkan blok progresif. Kerana blok progresif walaupun bertanding di 2 tempat hanya 1-2 kerusi, orang ingat tak cukup lah, kena tanding banyak kerusi. Okay, so blok progresif ini kena bincang lah berapa banyak kursi nak tanding di PRU dan juga pilihan raya negeri yang akan datang, dan kita kena putuskan. So bagi saya rasa keadaan sekarang kembalinya BN itu mood di kepala semua orang. BN is back. Adakah ini berasa BN akan jadi parti yang reform atau parti yang lebih draconian? Kerana BN selama ini berkuasa kerana mereka sangat draconian. Mungkin selepas mereka berkuasa, Anwar Ibrahim kita kena balik jumpa dia di Sungai Buloh lah. Okay, mungkin ini akan berlaku, you know. So saya itu adalah satu perkara yang dikatakan mengapa kita kena memastikan fight lawan-lawan, pastikan BN tak masuk jadi kerajaan. Tetapi masalah dia adalah tidak ada alternatif. Pakatan Harapan yang kita rasakan akan balik membuat reform, dia jadi macam BN 2.0. Betul. Itu sebabnya dalam sistem politik ini kita perlukan parti progresif yang mempunyai sistem pemikiran politik yang lain. Betul. Saya semalam baru dengar satu perbincangan. Dia cakap kita punya sistem macam sosialis, dia cakap. Khazanah, Felda, semua macam sosialis. Kerana dimilik negarakan.
Tetapi yang pegang kuasa itu kapitalis. Walaupun sistem itu macam sosialis, banyak pegangan-pegangan kerajaan itu dimiliki kerajaan, tetapi orang-orang yang duduk di dalam JLC kerajaan itu dia dapat duit gaji, dia dapat 80,000 sebulan, 100,000 sebulan. Dia masuk semua tempat untuk dapat kekayaan. Dia bukan macam sosialis lah. So kalau ada sebuah parti sosialis atau progresif yang ambil alih kuasa, kita mesti akan memastikan GLC itu bermanfaat kepada rakyat. Di mana projek perumahan itu GLC buat. So harga rumah akan turun. GLC akan bina hospital, hospital awam. GLC akan ambil alih perkara-perkara yang penting untuk rakyat. Rakyat akan mendapat manfaat. Sekarang apa yang kita ada adalah BN tukar kepada PH jadi BN 2.0, lepas tu BN 2.0 hendak direform balik jadi BN. Ini yang berlaku sekarang ini. So saya ingat kita kena lawan lah. So saya ingat untuk rakyat ini, dia ada banyak pilihan lah. Sekarang kita ada bersama nak reform PKR. Gaduh dengan PKR, keluar PKR, nak reform PKR. So balik kepada model yang sama. Okey, acuan yang sama. Dr. Nazir selalu cakap tak pecah acuan. Apa warna agak-agak yang masuk dalam acuan tu samalah bentuk dia. Warna mungkin lain-lain lah. Dulu biru sekarang kuning. Itu saja bezanya. Yang penting kena pecah acuan. Siapa nak pecahkan acuan itu? Itu saya ingat persoalan penting untuk rakyat lah. Ya. Jadi kawan-kawan yang menonton, sepanjang rancangan kita ni, kita harap kawan-kawan dapat sama-sama fikirkan dan buat satu satu analisis, satu renungan. Fikirkan betul-betul ke arah mana negara kita ni nak menuju sebenarnya. Bukan soal kita takut BN kembali atau kita takut tentang ada sentimen kaum ini, kaum itu dan sebagainya. Tapi yang lebih nak kita tengok adalah bagaimana ada idea progresif yang boleh menyelamatkan negara kita. Dan bukan lagi sekadar idea, bukan sekadar manis di mulut semata-mata, tapi on practice. Siapa yang ada kesanggupan untuk buat itu secara on practice. Jadi kita ucapkan terima kasih pada yang menonton pada kita. Nampak tak kali ni tak jadi sangat macam Nick lawan Arul. Kali nampak Nick dan Arul bersatu lawan Anwar. Ina jemput Nurul Izam join PSN. Kita ucapkan terima kasih pada semua. Kita jumpa lagi pada siri yang akan datang. Arul, kata-kata terakhir. Hidup rakyat, hidup perjuangan. hidup perjuangan.